Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, kita akan tunjuklah cara nak buat game pass sendiri. So, jomlah kita akan tunjuk. Sekarang ni korang tekan more. Lepas tu korang tekan create. Korang akan masuk dalam ni dan korang pilih lah word mana yang korang nak kat sini. Korang tekan je. Lepas tu ni biarkan korang tekan je tiga ni. Lepas tu korang cari passes. Mana passes ni? Ni passes dia. Korang tekan lah create a pass ni. So create a pass ni korang kena buat ni. Korang kena letak apa-apa gambar lah. Apa-apa gambar. So kita akan pilih mana Pilih ni lah. Kita akan pilih ni. So korang boleh bagi nama lah. Korang bagi nama apa Nama Huzaiman. Ni description ni korang boleh letak apa-apa je. So korang create a pass. Lepas tu korang dah siap tau. Korang dah siap kan? Ni Huzaiman ni kan? Korang dah siap. Korang tekan sini. Lepas tu ya, korang dah buat dah. Korang dah buat ni dah. Lepas tu korang kena tekan sales. Lepas tu korang tekan ni item for sale dan korang letak lah harga berapa yang korang nak. Contoh 100,000 Robux. So korang tu tekan, lepas tu save change. Dan ditulis successfully. So maksudnya korang punya tu dah siap lah. Tengok mana. Ni dah siap. Okay, ni dah siap. Bukti dah siap ialah korang kena main game Please Donate. Ini lah Please Donate dia. Ini game dia guys. Kalau korang nak dapat Robux free, korang kena buat game pass tadi. Lepas tu korang masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Lepas tu korang kena claim booth dulu. Claim booth kat sini lah. Sini. Lepas tu kita kena claim, tekan E. Dan kita dah claim pun. Tengoklah. Kita yang Huzaiman tu. Ni Huzaiman dia. Huzaiman. 100,000 Robux. Nanti kalau ada orang datang kat booth kau, dia orang akan tengok lah. Dia orang akan pilih nak bagi Robux berapa. Nak bagi Robux berapa So aku main lama-lama, aku dah dapat 47 Robux. So kita itulah. Itu saja daripada aku hari ni dan assalamualaikum. Bye.